Tidak jauh dari SK Senawang, kediaman sederhana ini menjadi saksi keharmonian sebuah keluarga yang menjadikan ilmu dan seni sebagai tunjang kehidupan. Minat dan bakat muzik dimiliki Uzma jelas mewarisi jiwa seni bapanya, Cikgu Kamarul, yang bukan sekadar seorang bapa dan guru tetapi juga inspirasi dalam membentuk perjalanan muziknya. Ibunya Erma Mazlan, 36 tahun, seorang jururawat, sentiasa mendukung minat Uzma dan adiknya Nasuha dalam seni muzik. Cikgu Kamarul menjadikan waktu lapang sebagai kesempatan untuk berlatih muzik bersama anak-anak, menjadikan alatan muzik sebagai medium mengeratkan hubungan serta mencorakkan kenangan indah bersama keluarga. Lazimnya, setiap kali pulang dari sekolah, Uzma dan Nasuha sering meluangkan masa bersama bapa mereka dengan bermain alat muzik. Kesempatan ini dimanfaatkan Cikgu Kamarul untuk memberi tunjuk ajar dan melatih anak-anaknya menguasai kemahiran muzik dengan lebih baik. Muzik sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Sebagai ibu, Erma sentiasa memberikan sokongan penuh, malah menggalakkan anak-anak untuk terus mengasah bakat mereka. Sejak kecil, Uzma dan adiknya sudah dipupuk untuk menyeimbangkan akademik dan seni, membuktikan bakat dan ilmu mampu berjalan seiring. Masa tu start zaman COVID-19, okey. So kita yang frontliner lah memang akan keluar bekerja. So yang macam yang cikgu semua kan diorang belajar daripada rumah kan. Okey, so daripada situ papa dia dah start train anak dia one by one lah, apa karakter untuk setiap anak dia yang boleh bermain alat muzik. Okay, so start daripada anak sulung, dia start main muzik, kita dah latih main, papa dia dah start latih main drum masa berumur 6 tahun. So start daripada situ, anak yang nombor 2 tengok dan dia rasa minat. Lepas tu yang nombor 2 ni, dia start main melodian. Lepas tu buat persembahan dekat tadika pun ada. Untuk persembahan bercerita, dia start main melodian lah. Sebagai orang kata, satu kelebihan yang dia ada lah sebelum buat pertandingan tu. Uzma dan adiknya tidak melupakan tanggungjawab hakiki mereka sebagai murid. Usai berlatih, mereka meluangkan masa menyiapkan kerja sekolah dan membaca buku. Didikan ibu bapa yang menekankan keseimbangan antara akademik dan minat menjadikan Uzma dan Nasuha sentiasa berdisiplin dalam mengurus masa. Sikap rajin ini bukan sahaja membuktikan mereka mampu menyelah dalam bidang muzik tetapi juga menunjukkan prestasi cemerlang dalam pelajaran. Bagi Uzma, bermain alat muzik membantu mengasah kreativiti manakala pembelajaran akademik bakal membentuk asas ilmu yang kukuh untuk masa depan. Di halaman rumah mereka, sebuah studio mini menjadi ruang khas Cikgu Kamarul dan anak-anak berkarya. Dengan penuh kreativiti, bapa kepada 4 cahaya mata ini melengkapkan sudut kegemaran keluarga dengan pelbagai muzik seperti drum, gitar dan ukulele menjadikannya sudut penuh inspirasi. Kewujudan studio mini ini sedikit sebanyak menyuntik semangat Uzma dan Nasuha untuk terus mengasah bakat, memperbaiki teknik dan membina impian lebih tinggi. Pada tahun lalu, Uzma bersama pasukannya dinobatkan sebagai Johan dalam pertandingan rekorder dan genderang peringkat Negeri Sembilan serta naib Johan pertandingan band sekolah rendah. Lebih membanggakan, Uzma dan rakan-rakan turut diberi penghormatan untuk membuat persembahan khas bersama penyanyi popular Amir Masdi selain menjadi artis jemputan bagi acara pembukaan Malam Pesona Seni Negeri Sembilan. Dedikasinya dalam bidang ini bukan sekadar minat tetapi bukti bahawa darah seni yang mengalir terus mekar dalam generasi seterusnya. Sesekali, Cikgu Kamarul membawa keluarganya bersiar-siar di sekitar Bandar Seremban. Selain dapat meluangkan masa bersama, mereka juga sering singgah ke kedai muzik, tempat yang cukup dekat di hati mereka. Bagi Uzma dan adiknya, kunjungan ke kedai muzik bukan sekadar membeli barang keperluan tetapi satu pengalaman mengujakan. Setiap kali melangkah masuk, deretan gitar yang tersusun seakan-akan menyuntik semangat mereka untuk terus berkarya dan memperkasa bakat.
Bagi Erma, melihat keceriaan anak-anak adalah kebahagiaan yang tiada tandingan. Sebagai ibu bapa, dia dan suami sentiasa berdoa agar anak-anak berjaya mengejar impian berlandaskan bakat dimiliki kerana percaya bahawa minat mendalam akan menjadikan kerjaya seseorang lebih menyeronokkan. Justru, hasrat Uzma untuk meneruskan pembelajaran peringkat sekolah menengah ke sekolah seni disambut dengan penuh kesyukuran. Bagi pasangan suami isteri ini, Uzma sudah berada di landasan tepat untuk mengembangkan potensinya dalam bidang yang dicintai. Saya memang bercita-cita untuk menjadikan dia seorang guru muzik sebenarnya. Guru muzik ni kena yang betul-betul, orang cakap, lagi level tinggi kan. Anak-anak sekolah rendah ni kita tak nampak sangat cita-cita dia, tapi saya berpendapat kita yang kena kita nampak apa hala tuju dia sebenarnya, bukan sebab okey saya nak awak jadi doktor sebab saya minat, bukan. Apa bakat dia. Jadi saya nampak macam Uzma anak saya tu, saya nampak bakat dia ke muzik. So tak salah untuk saya betul-betul kembangkan lagi bakat dia tu ke arah betul-betul muzik lah kan. Ini